Okey, hari ni kita ada kontainer yang baru sampai. Kontainer ni kita tak tahu batu apa. Tapi yang kita tahu ialah batu baru dah tak ada kita tengok. Kita tengok batu apa nanti. Mesin kita buka. Okey, disebabkan customer ramai memilih batu quartzstone shell ni, kita restock untuk kandi ketiga tau. Fantastic. Okey, setiap kali kita restock, kita tak akan restock satu keping, 2 keping je. Kita akan restock satu kontainer yang boleh muat lebih pada 100 keping batu. Okey, sementara kita punya tim tengah buat turun batu-batu lain-lain, ada tunjuk ni batu yang kita restock, iaitu quartzstone coat shell. Kenapa dia shell? Sebab tengok dalam-dalam ni dia ada shell tau. Dan ini kali ketiga kita restock sebab kita ada permintaan yang tinggi. Sebab dia memang operasi terkini untuk 2025. Okey, ni batu baru kita, batu quartzstone. Tak tahu dia ikut apa? Nantikan. Kita ada 2 batu yang baru sampai, iaitu batu restock quartz shell dengan batu baru quartzstone. Jadi kita tengok apa lama kita punya batu boleh tahan. Adakah kita punya projek masih bertambah dan akan restock lagi sekali. So kita nantikanlah sama-sama. Kalau ada korang berminat batu mana-mana, quartzstone ke, simpleton ke, boleh hubungi kami di nombor itu terus, ataupun walk in ke showroom berwarna plastone. Ingat batu cantik, ingat berwarna plastone. Somebody